Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Fauzan bin Muhammad. Nombor kilometrik saya C24A1970. Saya merupakan pelajar tahun 1 dari Universiti Malaysia Kelantan. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit mengenai Kampung Moten. Jadi sekarang ni saya berada di pintu gerbang Kampung Moten. Seperti anda lihat, selamat datang ke Kampung Moten, Perkampungan Warisan Melayu Melaka. Jadi, anda nak tahu apa di dalam perkampungan ini? Mari ikut saya. Berada di pintu gerbang Kampung Moten. Sekarang ni saya berada di persimpangan untuk ke Kampung Moten. Kita boleh balik ke kanan ataupun ke kiri. Sebelum kita lebih lanjut untuk ke Kampung Moten, saya akan menceritakan serba sedikit sejarah Kampung Moten. Kampung Moten diasaskan pada tahun 1922 oleh Datuk Othman Makno, yang juga dilantik sebagai ketua kampung pertama selepas pertubuhan lembaga kampung pada tahun yang sama. Penduduk kampung asalnya berpindah dari kampung Jawa kerana pembangunan dan penempatan di kawasan Paya yang dipenuhi hutan nipah milik Abdul Ma'ruf dan Pak Khalid. Mereka kekurangan wang untuk membeli tanah, lalu mendapatkan pinjaman RM10,000 daripada J.F. Morton yang merupakan Pesuruhanjaya British ketika itu untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Jadi, marilah kita sama-sama untuk mengenali lebih lanjut mengenai Kampung Moten ini. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. There's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch, give me everyone's favorite girl. Okey, tadi kita dah lihat pintu gerbang dan kawasan-kawasan yang berada di hadapan. Sekarang ni saya berada di 2 biji rumah yang kita lihat kawasan kiranya sungguh unik dan cantik. Jadi saya ingin menceritakan lagi sedikit mengenai sejarah perkampungan Hang Tuah. Nama Kampung Moten ini dipilih untuk menghargai jasa J.F. Morton dalam membantu membentukkan kampung ini. Setelah beberapa nama lain dicadangkan, kampung ini kini dianggap sebagai muzium hidup kerana penduduknya masih mengekalkan cara hidup tradisional dan reka bentuk rumah Melayu yang unik. Pada tahun 1988, Kampung Moten ini telah diwartakan sebagai kawasan warisan di bawah Ikman Pemeliharaan dan Pemugaran Warisan Budaya Melaka. Jadi, kita akan teruskan lagi melihat kawasan Kampung Moten yang lain.
telah sama-sama melihat kawasan yang ada di dalam kampung motor ini. Dapat disimpulkan di sini bahawa perkampungan Moten ini merupakan perkampungan Melayu tradisional yang berada di tengah-tengah Bandar Melaka. Pada asalnya, kampung ini merupakan tanah paya pada tahun 1922. Dan hasil berkat dan bantuan daripada penduduk kampung dan JF Morton, kampung ini telah menjadi sebuah tarikan pelancongan yang paling popular di dalam negeri Melaka ini. Jadi, saya harap anda semua pakat-pakat datang ke negeri Melaka dan sama-sama hadir ke perkampungan motor ini, kampung motor ini. Jadi, saya harap anda semua suka dan happy dan gembira melihat saya punya video ini. Ingat tagline, mana lagi Melaka le. Sekian, terima kasih. Bye.